Tiga penyakit R25, tak kisahlah V1, V2, V3, yang boleh menyebabkan enjin motor korang turun macam ini. Bila dah turun enjin, makan modal. Ini pening ah. Yang pertama, paling famous lah, valve sompik. Macam korang tengok ni lah, valve dia sompik. Satu batang je. Tapi bila valve sompik, susah lah motor nak hidup. Pagi-pagi nak start tu agak susah. Sebab apa? Compression dia dah loose. Sebab pada valve dah sompik. So yang kedua, air tendang. Air tendang, korang servis motor korang, keluarlah minyak hitam yang bercampur dengan air. So colour dia macam air teh ais, air kopi. Kalau tak air batu, memang dah sedap lah untuk minum. Apabila air tendang berpunca daripada water pump, water pump korang dah kong. Itu je masalah R25. Yang ketiga, bahagian sini, black clutch juga. Tapi bahagian ni, bahagian oil pump. Oil pump ni gigi dia selalu makan, kadang-kadang rata. Jadi macam gigi gongak. Bila oil pump tu tak jalan, so jadilah masalah conrod selalu problem. Blok boleh jam. Sebab apa? Kitaran minyak dalam enjin tidak berpusing dengan baik. Sebab oil pump korang dah tak ada gigi, dah tak ada cengkaman, dah gongak lah kiranya. So yang ni bonus part, bahagian tensioner. Tapi yang ini jarang-jarang berlaku lah. So macam kalau anda kata motor korang ada bunyi macam bukan-bukan, bunyi halus, bunyi ketuk-ketuk, mungkin datang pada tensioner korang dah nak korang. Tapi ni jarang-jarang berlaku. Tapi kalau sekali rosak, harga tensioner original mahal mat, dekat 800. So masalah yang aku cerita ni adalah masalah common yang berlaku pada motor R25 lah. Tapi andai kata kalau korang ada masalah yang lebih kurang macam aku cakap, minyak hitam bercampur ke, ada bunyi bukan-bukan kat bahagian enjin ke, cari bengkel yang berdekatan dan boleh dipercayai yang boleh repair R25 supaya masalah ni tidak berlarutan. Tak adalah korang turun enjin nak kena overhaul dan macam-macam lagi kos yang lagi tinggi korang perlu keluar. Kalau korang ada R25 nak repair enjin R25, boleh cari part time garage.